Hai semua, saya Mak Mat dan hari ni saya ada satu game tentang blacksmith yang bernama Medieval Crafter Blacksmith. Ya, agak panjang nama tu. Tapi game ni tentang simulation lah, agak simulator, blacksmith simulator. Jadi kita kena buat senjata untuk orang pada zaman medieval macam gitulah. Okay, jom jangan banyak cakap, jom kita try. Welcome to Medieval Crafter. The Castle King awaits you. This is a newly established castle and you heard that this castle needs a blacksmith. Now go to the king's chamber to tweak with and get the necessary information. Baik boss. Buruknya. Macam dekat Skyrim dah. Hai semua, cik. Sihat? Wow. Tadonya sekejap. Saya ni pendek ke apa? Oh no. Kita ni dwarf. No, pendeknya. Okay, sekarang mana? Mana raja? Anggap depan ni raja. Oh tu. Raja berlampu. Dan sebelum King's Chamber. Yep. Hai cik. Wow. Tingginya kau. Boleh lompat? Hai. Iya. Macam Mario lompat tinggi. Okay, jom. Buruknya tempat raja. Oh. Sekejap. Tunggu dulu. Tak panas ke kepala kau? Tak lah. Raja. King Aurelius. Welcome, blacksmith, to our castle. I am King Aurelius. We've waited for your arrival since Master Tudrik, our esteemed dwarfsmith, retired. Continue. Our forge lies cold and our blades grow dull. Tudrik served us well, but age has caught him. Prove your skill. Earn your place. The old smith will guide you, but the hammer's weight is yours alone. Go find him on the castle square. Okay, bye boss. Terima kasih. By the way, kenapa rambut duduk depan ni? Apa? Oi. Ada bunyi ni. Sekejap boleh crouch ke tak boleh. Rambut dia macam durian. Okay. Bye bye. Thank you bro. Aduh. Sekejap sebelum kita pergi jumpa dengan dwarf tu. Singa. Sekejap kita berjalan-jalan sekejap. Okay, tak ada apa. Kita check yang kasa ni. Ni apa ni? Hello. Macam tempat execution lah. Okay. Sekejap, tengok belah sana pula. Bos nak lalu? Kena kod. Okay. Tak apalah, jom kita jumpa. Hai, patutlah kita pendek. Kita dwarf. Garangnya muka dia. So, you're the new one they send, eh? Broad shoulders, suit in the bird. You'll do. Name's that grill. I've hammered steel in this village since before the first stone of the castle was laid. The old workshop still standing. Barely needs work, but some elbow grease shall shine again. Go have a look. The place is yours now. Let's see if you got the fire for the forge. Okay, pendek. Okay, bye semua. Bye rakyat jelita. Jelita? Jelata. Jumpa lagi. Okay, kita dah sampai dekat forge kita. Kenapa ada sawang? She's been better days. But the bones are strong. Just need a bit of fire and sweat. We'll need all to get anything done. There's an old mine not far from here. Grab a pickaxe from the back rack inside. Time to get your hands dirty. Bring back coal and copper ore, and I'll teach you the basic of our craft. Here, take this pickaxe and head to the mines outside the castle. Okay cik, terima kasih. Baik, sudah kita ni berdatang daripada jauh lah. Kita datang macam salah berhijrah, cari duit, tapi kita jadi blacksmith. By the way, game ni interestingnya sebab kita boleh kita cari material sendiri. Most game dia macam kita datang kita boleh beli. So tak best lah. Better kita pergi. Macam ni nampak kita boleh mining. Kita teleport. Yang kita berjalan. Berjalan payah ke pendek ni? So kita mana? Kita mines. Basically map tadi agak besar lah. Okay, first apa? Pick up your ad. 2 hit mine. 3 collect all. Easy enough. Ni main lah. Tak boleh ketuk. Okay. So macam mana nak tahu tempat? Ni. Ketuk. Dia kena ketuk hijau. Okay. Ingat boleh render ni. Yeay, dapat.
Oh lah, mana limit ada tunjuk. Ketuk. Ketuk. Dalam 5 pukul juga dah. 1 2 3 4 5. Yeay. Jom kita kiri tu. Apa kiri tu? Apa ni? Iron ore. Jadi kalau mana yang tak biasa dengan tengok game-game macam game-game forging ke, mesti barang kita macam cari material first, dapat material, kita kena panaskan material tu. Lepas tu kita ada apa ni? Ada blueprint lah, schematic untuk kita buat. Itu lah. Cool. Cool ni function dia untuk apa? Untuk api. Basically arang batu lah. Coal tu arang batu. Kita perlukan coal untuk jana kita punya forge bagi api. Jadi senang kita boleh cairkan atau kita tempa itu bersih. Ni kawasan baru. Kenapa hijau-hijau? Dah muntah ke? Hello? Orang yang tak ada. Saja nak cakap game ni agak baru lah. Lupa nak beritahu. Tak sampai sebulan tak silap. So dia masih perlu polish lagi lah. Biasalah game baru, masih banyak bug, masih macam banyak yang dia perlu develop lagi untuk bagi dia fully enjoyable untuk main lah. Tapi saya tengok dia punya roadmap dia, developer masih update lah. Dia macam ada banyak benda nak tambah lagi. So kalau korang minat, korang boleh lah try main sendiri, tengok macam mana, minat ke tak. But some people tak boleh game gini. Sebab game ni tak ada action. Macam itulah. Tak ada action. Dia punya grafik pun bukan realistik sangat lah. Yang tak realistik langsung lah. Yang pasti bukan sampai GTA 6 punya version lah. Realistik. Dia dah minimap ni iron warna kelabu. Coal tak warna hitam. Copper warna orange. Aduh, besar mana map ni? Apa ni? Ada nak panah. Kita explore tu. Explore apa? Kita explore je dulu. Ada gate. Itu jalan keluar ke? Itu jalan keluar je ke? Tempat lain kan? Dia buka map sini. Tak boleh. Ni teleport gate. Nanti apa? Ya, teleport lah. Pergi roh lah. Tak boleh. Cannot do that. Sangat Ireland. Sekejap. Scotland. Okay, hi cik. Okay. Hi cik. They are no good as stone. I need to smell it. Sekejap, macam ada bunyi tadi. Refine it into bars. Fit for the forge. Ini rasa bunyi macam lain. The old smelters has seen better days. But I'll get her running again. Watch close now. This is where the raw rock becomes real metal. Baik, bos. So macam mana cara? Wow. Nampaknya pakcik tu magician. Okay. Come first, gather ore. Second, put in the smelter fuel. Okay. Smelter. Storage. Ni kot. Use bellow untuk burning jadi fire smelter. Baik. Jadi first kita letak input kita. Input kita adalah ore. So kita letak copper ore. Jadi fuel. Fuel adalah kita punya coal. Betul. Let's go to the fuel slot. Put some ore and we use the bellow to smelt ore. Ada bellow? Okay dah kan. Okay dah bellow. Cair. Tu buat apa sekarang? Tunggu. Dah. Handle tu. The handle. Ni. Tip. Apa ni? Pakai mouse. Apa ni? Pick up your bar. Terus jadi bar lah. Laju. That's all. There it is. A fine bar of copper. Not bad for your first smell. Thank you, cik. But bars don't win battles. They shape them. And for that, you'll need the anvil and a forge hot enough to bend steel. Both have been gathering dust, but they've got life left in them. Let me fire them up.
Puff. Jadilah magic lagi pakcik. Cepatlah puff. Tengok. Puff. Tak tunggu lah pakcik tak buat. Find the anvil. Tak ada jauh mana pun nak kena find. Alah, kita buat horseshoe je. Nothing a hammer can't solve. Jadi kita nak buat apa? Pick up the horseshoe. Tekan tu je, betul siap. Oh, first kita kena letak fuel. Fuel dah ada. Tambah lagi fuel. Okay. Okay, bello. Bawa panas. Wow, there. You'll burn the bit off trying to grab that hot iron barrel back-handed. You need tongs to hold it. And a hammer to shape it. No tools, no forging. There should be a pair of tongs and decent hammer somewhere in the shop. Go fetch them. We're not making soap. We're making steel. Baik. Mana? Okay. Ni hammer. I am Thor, the god of Tundar. Baik. Ketuk angin bunyi ke? Okay, tak apa. Tong, grab the base. Tong, carry the hot item. Okay. Simple enough. Dah cukup panas ke? Tak apa. Okay, dia bening-bening tak. Yang hammer. Hammer of God there. Apa? Tak kena. Apa? Apa? Oh, kat sana, atas tu, atas. Tak kena. Itu ada dia punya combo dia. Dapat tu dapat combo. Tak kena. Situ. Okay, dia dapat combo. Dapat combo. Step combo. Alah. Tak lagi. Monyet tu. Alah, lambat. Not hurt enough. Oh, kalau lambat sangat dia ni. Nah, masuk balik. Panas, cik. By the way, main game ni teringat game ni apa ni? Game pula. Sorry, siapa pernah tengok dalam YouTube Forge on Fire? Forge of Fire, macam itulah. Dia macam buat ni lah. Basically dia macam pertandingan forging. Jadi korang kena forge benda tu ikut pada ni apa ni? Apa dia punya requirement lah. Best juga lah. Last kali dia kena hit trick. By the way, oil dipping ni dia macam bukan air Kalau air akan pecah benda tu. Dia akan isi dalam minyak usually. Dia quenching. Okay. Dan Messi kuda suka. Nah, pakcik, saya dapat kuda. Dapat kasut kuda. Oh, gelapnya. Wow. Bintang. Okay lah. Now that's a proper horseshoe. Wood shape, clean edges. Not bad for a fresh pair of hands. You're getting the feel for it, but that was just the warm up. Next, I want to forge a shovel. Alah, nak jatuh. Bit more work. Handles right. Weight balance. Sharper edge. Let's say if you're ready to shape something that digs, not just stomps. Pulang balik. Yeesh. So craft shovel head. Oh, dia makin ada bentuk. Oh, ni baru senang sikit. Alah, lambat. Laju je tak. Kalau korang tengok Forge on Fire tu, dia macam ada satu tu macam juri dia. Kalau dia ada 3 test untuk tahu benda tu function ke tak benda kita forge. Pertama usually durability test, sharpness test dengan skill test. A fine shovel head. Solid work by a lump of iron would dig a hole on its own. You need a fit to a handle. That's what the assembly table for. Where parts become tools. All things have been collecting dust, but it will serve. Let me get it back in working order. Apa tak pakcik ni awal-awal tu set up tu semua benda kan senang. Eish. Sambung balik cerita tadi. Apa tadi? Forge on Fire dia ada 3 test. Jadi 3 test make sure dalam boleh bertahan lah pedang dia. Kalau tak habis lah, kena disqualified. Here it is. The assembly table where parts come together and real tools are made upon. You've got the shovel head, but we need some more than metal to finish the job. Handles, ladder strap, cloth wraps. Material like that don't come from the forge. You'll find them with the vendors in the square. Oh, kedai pakcik-pakcik yang tinggi ni. They trade in all sorts of goods. Go have a look and bring back what you need to finish the shovel. Alah, dia nak apa? Dia nak wood part. Tu je. Kalau kita tebang pokok ni. Oh yo.
Ada naga macam pedang Kamen Rider. Banyaknya design. Kepala lembu je. Mana kepala lembu tadi? Kepala lembu. Okay. Balik. Dia tahu dah malam lah. Cik tak tidur ke? Wow, ni apa ni? Okay, sambung. Air botak. Apa ni? You nak click your better. No. Nak settle dulu. Yeah, botak. Would you like to buy something? Yes, please. So, kita nak wood part. Big. Kita ada berapa 28. Dah cukup botak. Baru boleh sample. Tinggal pula benda tu. Ni letak sini. Okay. Wow. Dia macam ni efek dia. Perlu ke efek-efek cahaya-cahaya tu. Yeay, berjaya. Shiny lah. A finished shovel, well balanced, clean work. You're learning faster than most apprentices I've heard. Thank you, Pakcik Jambang. You've handled metal, fire, and form. Tunggu masa nanti kita dapat air, water, earth. Then kita become avatar. That means you're ready. Time to forge a proper weapon. Steel that bites. Craft for heroes, not horses. Let's see what you're thoroughly made of. Lama makin suara makin berubah dia. Sekejap, Pakcik. Siang lah. Ya, mana katil? Negatif. Ni repairable. Itu punya. Cannot do that. Okay, rasa dia so siap ke tu dia. Ni boleh tidur. Banyaknya senjata dia. Craft. By the way, kalau game-game dekat ni lah, dia ada satu game yang best untuk crafting. Kalau korang main Kingdom Come Deliverance juga. Dan dia baru, dia yang kedua ada start ada apa ni? Macam nak pergi sana? Oh, boleh pakai gerak kan? Okay, kita kasih panas balik. Okay, sambung balik apa? Okay. Kingdom Come Deliverance 2 dia ada start apa ni? Dia ada buat, kita boleh craft pedang sendiri lah. Senjata ke apa, agak interesting. Best lah, dia punya style, gaya dia punya apa ni, mini game dia pun best. Cara buat best. Setiap tu ada cara dia sendiri. Nak kena ketuk, kena balance. Tak boleh macam ni boleh satu tempat dia macam tak boleh satu tempat. Dia kena ada key kanan, depan, belakang untuk dia apa nama, untuk bagi balance lah. Kalau tak nanti dia rosak gitu je. Pasang assemble. Cicu. Wah, gila. Yay, shiny. A fine blade. But don't get ahead of yourself. The sword not ready till it's clean enough to cut through shadow. Get through shadow. Some gear lifts the wash dull. You see the mark with the dull attribute. That means it needs sharpening before it's better ready. That's what the sharpener for. Edge work, final touch. It's been idle for a while, but I'll get it running again. No blade lift the forge blunt. Not on my watch. Baiklah, kena tebal dan misai panjang. Tapi alang-alang tu unlock lah semua benda tu. Sekarang senang. Satu-satu. Okay, sharpener. So macam mana cara dia? Oh, kena klik banyak kali. You've done well. More than well. You've proven you've got the hands and the heart. Take that sword to the King Aurelius. Show him what you forged. Let the ram see a new smith have risen. Hai bos, kita bunuh itu raja. Hihi. Ya. Ya, kau semua memang tak tidur. Raja pun tak tidur. So, it is your work. Balance. Sharp. Dwarven steel. True and true. You've proven yourself, blacksmith. From this day forward, the forge is yours. And with it, the honor of serving this ram. Welcome to your new home. May your fire never fade. Baik, Raja. Yo. Lagu Superman. Okay. Pakcik, Raja suka saya. Well, look at you. Official smith of the ram. Not bad for your first week above ground. Jap, above ground. Sebelum ni kita duduk bawah tanah. But every smith need more than a forge. You need a place to rest that hammer and your bones. There's an old house near the edge of the town. Empty, but sturdy. Yours, if you want it.
But go to the town and take a look. Time to build a life, not just a sword. Baik, akhirnya boleh balik rumah. Masalah gelap ni. Rumah kita kat sini. Hai semua. Sekejap. Kau ni pakcik botak tadi ke? Oh, ni pakcik botak lain. Ni pakcik botak warna janggut lain. Abaikan The Rock. Wow. Kau ni buat apa? Sekejap. Tak nampak benda. Oh, cantiknya rumah. Boleh lah dekat dia. So, here is your new home. Not much to look at yet. But it's a start. Every blacksmith need a place to rest their weary bone. Head upstairs and there's a bed waiting for you. Get some sleep when you need it. Can't forge quality steel without proper rest. Yeay, dah boleh tidur. Sekejap kita tidur tu. Siang baru kita tengok balik. Tidur. Now that you've got a home and a forge, time to see the town proper. Start with the square. Vendors will be your best friend soon enough. And don't skip the tavern. Good place to hear rumors, meet folks, and being able to find a few heroes looking for steel. Go on, have a walk about. This town yours now too. Yo, saya jadi Melayu boleh tak? Oh, teleskop. Comel teleskop pendek. Hai pakcik. Wow, meriahnya. Bolehlah 1, 2, 3, 4 orang. Itu dia nothing. Dream wolf pain. Ya, kau F ke? Capan je telinga. Kau pun semua hero lah ni. Sekejap, kenapa kau percaya? Penuh Nur. Gigi. Okay, sekejap sebelum tu. Tadi. Innkeeper. Osh, ni macam Hugh Jackman ni. Saya hero. Sekejap, mana perempuan cahaya tadi? Perempuan cahaya? Perempuan cahaya. Nak dia? Alah. Akak cahaya tu hilang lah. Korang ni macam tak best. Tak best. Sekejap. Kau perempuan cahaya tadi. Hello, blacksmith. I can see you're looking for help. Looking for help? Tak ada. I'll be straight with you. I need work. And you need someone to put the gear to use. Your weapon. My expertise. A profitable arrangement for us both. Shall we begin? Ya kot. Whenever you need me for a quest, you can find me at the Heroes Hall. Ada Hero Hall. Heroes Hall. Ya, kenapa dia pergi sana? Welcome to the Heroes Hall. This is where all your hired heroes gather. From here, you can manage their gears and send them off on adventure. See that hero over there? Mana? Go have a word. They're eager to start earning their keep. Tak tahu pula hero kerja dengan ni. Bless me. Sekejap. Wih! Yeay! Sampai! Lompat! Alah. I am ready for battle. But with my bare hand, I need you to craft me some gear. Asal suara dia macam lembut sangat. I can search the all ruin nearby for recipe. Send me there using the adventure table. Open hero window. Nama dia, level, hero trait. Oh, dia ada trait sendiri. Hero power. So game ni bukan tentang kita buat forge weapon je. Kita kena manage juga hero. Interesting. So kat sini kita boleh letak dia apa, dia punya equipment dia, semua benda tu. Oh, ada talent siapa ni? Yang kita kot. Oh, ada upgrade juga. Baru perasan banyaknya game ni. Game ni agak in-depth lah. Ingatkan macam biasa je. Search all shop. So kita nak apa? Kau persen item ke nak cari duit? Ni kita. Oh tak. Tu reward. Power dia banyak. Okay. Sorry. Okay. Ya, 3 jam kan. Lama je kau. Aduh. Pergilah perempuan. Sekejap. Hai cik. Nak apa? Oh, kau apa ingat? Emblefell Hatchet. Dia can hear and from dia nak tukar. So bonus requirement kalau kita ada sharpen, strength plus intelligence. Accept je lah. Okay, terima kasih. Oh, ni lah order lock. You got your first order. Feels good, doesn't it? Now, you want to keep the track of your request. That book you just opened, that's your order log. Every job you take gets listed there. Materials needed, deadlines, notes from the customer. Apa dia punya stat dia? Vitality and dexterity. Ambil lah kau. Dia nak dapat strength intelligence. Intelligence boleh jadi kedik je. Pakai kapak tu. Mesti pibuk depannya. You've got your first order. That's good, doesn't it? Now, you want to keep track of your requests. That book you just opened,
That's your order log. Every job you take get listed there. Material needed, deadlines, notes from the customer. Kenapa tak awal aku cakap lagi tadi? Kan senang. Okay, sekarang kita pergi ke dock. Captain Barbossa. Ni bau betul ke dia buat ni bunyi? Alah, ingat dia Explorer. So, trade apa ni? Dah siap ke adventure? Tengok jap. Kawanku, cukup belum 3 jam. 3 jam. Oh, ni lah maksud yang atas tu. Ay. Result. Gede. Mem. Thank you. Let's waiting. Oh, tu maksud ikon dia. Baru nak tunjuk. Oh, yo. Waiting customer ni, ended adventure, ended dungeon. Okay. Yap. Dalam nak kau ambil escalator ni. Is it time for ale yet? Try this. Nah. Ambil. Penukul. Sama. Apa ni? So, you learn your first armor recipe, eh? Armor keeps him standing when the fight gets bloody. Turn on them. Craft your first piece of armor. Gear up a hero proper. Buat pedang untuk customer. Sekejap, sebelum macam Forge of Fire kata, it will kill. Tu ayat famous. It will kill. It will not kill. You guys search lah. Best cara dia cakap, it will kill. Dengan muka senyum dia. Muka baik Muka dia baik tapi bila dia pegang pedang nak test tu, ganas juga pakcik. Kalau tak kena ujungnya. Oh, pedang ni susah nak. Sebab dia panjang sangat. Apa tak kena? Ni cerita teruk kan. Dapat combo. Terbelah je. Unforgiving betul lah pedang. Macam yang lain macam okay. Oh, jangan spam. So, kita cuba balik. Oh, maksudnya kalau kita ada salah buat, dia akan start merah naik. Jadi sharp dia tak berapa sangat. Tengok. Sekarang kita craft armor for your hero. Armor. Topi. Tengah hammer can't solve. Okay, panas. Faster. Oh, macam ni ketuk ni. Tak kena juga. Dia kecil dah dia. Tu kena. Sepatut sini tak ada masalah untuk combo sebab kena. Oh, tarik ni combo boleh banyak. Sebab combo. Yeay. Common juga. Ingat bintang yang letak tu macam power sikit. Usually quenching ni dia orang guna oil lah. Dia tak guna water sebab bila a bit kimia. Usually bila time kita metal tu panas, kita dia tahu tak kenapa kita ketuk? Salah satu sebab kita ketuk adalah untuk kita buang semua impurities, buang dia punya udara-udara dalam besi. Jadi contoh kalau besi tu panas, thermodynamic reaction dia kalau kita sumbat dalam air yang mana dia macam terlalu sejuk, dia akan menjadi crack dekat besi tu sendiri. Jadi secara logically, secara chemistry tak bagus kita celup air untuk quenching kita panggil. Dalam blacksmith panggil quenching dah ni tak bagus air. Usually dia akan oil dip, dia guna minyak. Minyak apa saya pun tak confirm, tapi usually blacksmith akan letak dalam minyak sebab minyak dia punya boiling point dia lagi better lah daripada air. Jadi dia jadi metal ni takkan crack lah bila kita quenching. Okay, tu je. Habislah video chemistry untuk hari ni. Sekejap, sambung ni lah. Step 2 ada juga nak kena buat assemble. Macam mana daripada kain tiba boleh jadi topi? Entahlah. Satu your hero, equip your hero. Sedap. Ada customer? Mana customer? Weh, datang mana kau? Terkejut aku. Tapi ni untuk hero saya. Betul. Kita buat satu lagi. 9. Oh, ni paling tinggi. Oh, rare. Okay, ni kita bagi kat hero kita. Makcik tu pergi mampus. Baru betul hero sayang kita. Assemble. Oh, maknanya kalau kita buat combo tu perfect, dia rarity makin tambah lah. Interesting. 5 okey lah. Unit display right.
set your finest work out for tag sale. Let customer browse while you hammer away. Oh, function juga. Even at the village square side, go grab a few rack and turn this workshop into a proper shop. Okay, pakcik. Hai makcik. Is it time for ale yet? Nah, Try ambil this. topi, pakai topi. Oh, dia tunjuk juga. Mesti kau suka. Mana hammer? Oh, belakang yang besar juga hammer. Okey lah. Rasanya kan, setakat tu, rasa setakat ni je lah kita buat. Kita stop dulu video ni. Very interesting lah. Lama kita dah do customer kan. Okay, sekejap. Pause dulu. Okay. Rasanya setakat ni kita stop video ni untuk sampai sini lah. Very interesting game. Dia lebih pada blacksmith simulation. And also dia ada hero punya management. And also ada mining sedikit walaupun tak banyak. Tapi banyak lagi benda yang kita tak discover. Banyak lagi map tak terbuka. Tadi dalam macam arena. Tu nampak interesting. Rasanya kita boleh hantar hero kita untuk pergi berlawan dan dapat duit. Lagi sekali terima kasih sebab sudi melepak dengan saya untuk video kali ini. Jadi kalau korang semua suka, minta korang like dan juga komen apa-apa dekat ni. Komen je lah apa-apa. And also kalau mana yang orang baru tu, sila subscribe lah kalau korang minat konten-konten macam ni. Dan juga sila boleh ni lah recommend. Maybe ada game yang korang minat atau genre yang korang nak, boleh juga komen. Okay, itu saja dari saya untuk kali ini. Terima kasih semua dan bye-bye.